Okay, let's go. Alhamdulillah, hari ini pada awal tahun 2026 kita berpeluang untuk meraihkan anak-anak tahun 2025 yang telah menaburkan jasa mereka menaikkan nama tadika dengan menyertai aktiviti-aktiviti luar, pertandingan-pertandingan di luar anak-anak ni, dan kita ucapkan tahniah kepada mereka kerana dapat membuat tugasan yang diberikan, dan tahniah juga dan terima kasih kepada ibu bapa yang sentiasa menyokong dan membenarkan anak-anak menyertai aktiviti luar tadika maupun aktiviti di dalam tadika. InsyaAllah saya doakan anak-anak yang akan meninggalkan Bakti IGK akan terus berjaya, dan ini adalah kenangan manis untuk mereka seumur hidup mereka. Mudah-mudahan mereka akan terus berjaya dunia dan akhirat.